Apabila seseorang meninggal dunia, soalan yang sering timbul ialah apa yang kita tinggalkan untuk waris? Duit tunai atau emas? Mari kita lihat perbandingannya. Duit tunai mudah untuk diagihkan tapi juga mudah untuk habis. Nilainya terhakis dengan inflasi dan dalam banyak kes, waris gunakan tanpa perancangan. Dalam masa beberapa bulan, duit boleh habis begitu sahaja. Emas pula lain sifatnya. Ia bukan sekadar aset tetapi simbol nilai dan kekayaan yang lebih kekal. Emas tidak mudah untuk dibelanjakan dan kebiasaannya ia disimpan sebagai aset jangka panjang. Dan yang lebih menarik, emas tidak membeku seperti duit di akaun bank kerana ia dalam bentuk fizikal yang mudah untuk terus diagihkan tanpa prosedur yang rumit selagi waris tahu kewujudannya. Jadi kedua duit tunai dan emas ada kelebihan tersendiri. Jika anda mahu tinggalkan nilai sebenar yang kekal, wariskan emas bukan semata-mata duit. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan tunai dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.